Pernah tak terfikir macam mana ya Raja-Raja Melayu dulu berdepan dengan kuasa besar macam British tapi tanpa angkat senjata? Okey, jom kita terus masuk ke sesi ulang kaji fokus untuk bab 8. Dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar satu persatu strategi diplomasi dan perundangan yang memang bijak. Terutamanya, kita akan fokus pada isi-isi penting yang selalu keluar exam. Jadi pastikan anda beri tumpuan ya. Baiklah, agenda kita untuk sesi ini simple je. Mula-mula kita akan tengok apa sebenarnya ancaman Perjanjian Bangkok 1909 ni. Lepas tu kita akan bedah siasat strategi-strategi bijak Raja Melayu dan juga sumbangan para pembesar. Dan yang paling penting, di akhir nanti kita akan nilai berkesan ke tak semua tindakan dorang ni. Jom kita mulakan. Okey, jadi titik permulaannya adalah satu perjanjian yang boleh katakan memang mengancam kedaulatan negeri-negeri Melayu Utara. Ya. Inilah dia Perjanjian Bangkok 1909. Jom kita fahamkan apa sebenarnya yang terjadi masa tu. Cuba bayangkan ni, satu hari anda bangun tidur, tiba-tiba sempadan negeri anda dah dilukis semula oleh orang luar. Macam tu je. Itulah sebenarnya yang berlaku lepas Perjanjian Bangkok ni. British dengan Siam selambar je bahagikan wilayah-wilayah Melayu tanpa langsung tak tanya pun Raja-Raja Melayu. Agak-agak diorang akan diamkan je ke? Tentulah tidak. Jadi reaksi pertama datang dari Perlis. Raja Said Alwi. Baginda memang tak tunggu lama. Terus baginda utarakan bantahan. Kenapa? Sebab wilayah Pujoh diambil oleh Siam. Baginda tegaskan, Pujoh ni sebahagian daripada Perlis. Sebab dari segi sejarah dan pentadbiran, memang di bawah jagaan Perlis pun. Kalau di Perlis tadi, kita dengar bantahan. Di Kedah pula, ceritanya lain. Sultan Abdul Hamid Halim Shah, baginda bukan setakat tersinggung, tapi memang betul-betul murka. Kemurkaan baginda tu meluap-luap, sampaikan baginda cakap seolah-olah Kedah ni dijual seperti seekor haiwan. Dalam betul maksudnya. Ini bukan lagi soal tanah jajahan, ini soal maruah. Okey, kita ke Terengganu pula. Sultan Zainal Abidin III, baginda punya cara, lebih diplomatik tapi sangat sharp. Begini ceritanya. Siam kata Terengganu bawah kami sebab diorang hantar bunga emas. Tapi Sultan Zainal Abidin III balas balik dengan tenang, sekejap, bunga emas tu tanda persahabatan. Itu bukan tanda kami ni jajahan takluk kamu. Nampak tak? Dengan satu ayat je, baginda patahkan hujah Siam. Memang satu langkah yang sangat bijak. Dan akhir sekali di Kelantan, Sultan Muhammad IV, baginda tak ada pusing-pusing. Terus tolak perjanjian ni. Boleh kita bayangkan tak betapa kecewanya baginda bila wilayah Tabal yang ada lebih kurang 15,000 orang Melayu masa tu, tiba-tiba je kena serah pada Siam. Isu dia bukan hilang tanah semata-mata, tapi hilang rakyat sendiri. Okey, so lepas kita tengok semua bantahan ni, persoalannya apa langkah seterusnya? Para pemerintah kita sedar nak lawan British guna senjata memang takkan menang. Jadi mereka guna senjata yang lagi hebat, iaitu akal fikiran dan juga undang-undang. Jom kita tengok macam mana diorang mainkan peranan dengan begitu bijak. Nah, tindakan dorang ni bukan main hentam ke rumah je tau. Semuanya tersusun. Macam yang kita boleh nampak kat sini, ada 5 strategi utama yang dorang gunakan. Daripada membuat tuntutan rasmi melalui Dulbar, sehinggalah menggubal undang-undang tubuh negeri sendiri. Jom kita bedah satu persatu. Platform utama dorang, Duba, atau nama lainnya Persidangan Raja-Raja. Ini dah jadi macam medan pertempuran diplomatik dorang. Kat sinilah dorang berani kritik British secara berdepan. Contohnya, Sultan Idris dari Perak kritik pasal kuasa Residen Jeneral yang terlalu besar. Tuanku Muhammad dari Negeri Sembilan pula tuntut bahasa Melayu jadi bahasa rasmi. Hebatnya lagi, Sultan Hisamuddin dari Selangor siap cadangkan tubuh Malay Girls College. Nampak tak betapa jauhnya visi dorang ni? Dan strategi perundangan dorang ni memang next level. Tengok je perbandingan ni. Johor sebagai contoh jadi perintis dengan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Ia macam satu perisai undang-undang yang melarang sultan atau menteri serahkan negeri kepada kuasa asing. Terengganu pun ikut jejak langkah yang sama. Ini cara paling bijak. Dorang ikat tangan British guna undang-undang. Yang ini memang kena bagi perhatian. Fasal dari undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu ni serius, sangat genius. Ia cakap, mana-mana sultan yang menyerahkan negeri Terengganu kepada kuasa asing hendaklah turun dari tahta. Nampak tak permainannya? Ini macam checkmate dari dalam. British tak boleh paksa sultan sebab kalau sultan tu setuju je, automatik dia akan hilang tahta. Bijak kan? Tapi, para raja tak buat semua ni sorang-sorang. Di belakang mereka, ada barisan pembesar yang tak kurang hebatnya. Jom kita tengok pula macam mana para pembesar ni main peranan penting terutamanya dalam memodenkan negeri dari dalam. Okey, untuk exam, tolong ingat 3 nama ni. Long Jaafar di Perak, Wan Muhammad Saman di Kedah dan Dato' M. Saleh bin Perang di Johor. Kenapa dorang ni penting sangat? Sebab dorang faham satu benda. Kalau nak lawan campur tangan asing, negeri kena kuat dari segi ekonomi dan infrastruktur. Bila negeri dah maju, apa lagi alasan British nak masuk campur untuk membangunkan kita? Nampak tak? Bijak. Kalau kita cakap pasal pentadbiran yang cekap, Johor memang juara. Tengoklah apa Datuk Jaafar bin Muhammad buat. Baginda arahkan bendera Union Jack kena kibar lebih rendah daripada bendera Johor.
Itu bukan benda kecil tau. Itu satu tindakan simbolik yang mesejnya sangat jelas. Selain tu, ada Datuk Abdul Rahman bin Anda yang bijak kawal hubungan dengan British dan Datuk Muhammad Ibrahim Munshi yang push untuk pendidikan wajib. Semua ni cara halus dorang nak cakap, ini negeri kami boleh urus sendiri. Okey, kita dah tengok macam-macam strategi kan? Ada diplomasi, ada guna undang-undang, ada pemodenan dari dalam. Tapi soalan paling besar sekarang ni, menjadi ke semua ni? Berjaya ke taktik-taktik ni lawan Empire British yang masa tu kuasa paling besar kat dunia? Jom kita tengok hasilnya. Jawapannya ada pada garis masa ni. Dan jawapannya ialah, ya, sangat-sangat berkesan. Cuba tengok, perjanjian Bangkok tu tahun 1909 kan? Tapi Johor berjaya tahan British daripada masuk selama 5 tahun. Sampai 1914 baru diorang terima penasihat British. Terengganu lagi padu bertahan selama 10 tahun penuh sampai 1919. Ini bukan kejayaan biasa-biasa. Ini adalah masa yang sangat berharga yang berjaya dibeli dengan kebijaksanaan. Jadi, secara keseluruhannya, apa hasil strategi diorang ni? Pertama, dah tentu ia berjaya melambatkan perluasan kuasa British. Kedua, ia memajukan ekonomi negeri. Ketiga, pendidikan untuk anak tempatan pun makin baik. Dan yang paling-paling utama, semua tindakan ni berjaya mempertahankan institusi beraja kita. Dan inilah dia legasi yang paling penting. Walaupun British berkuasa, mereka tak boleh hapuskan Kesultanan Melayu macam tu je. Institusi raja kita berjaya dipertahankan dan kekal sehingga ke hari ini. Inilah hasil terbesar daripada semua kebijaksanaan dan perjuangan mereka. Jadi, sebagai penutup, jom kita renungkan sekejap. Kalau pemimpin kita dulu boleh guna akal dan diplomasi untuk berdepan dengan empire terbesar di dunia, macam mana pula dengan kita hari ini? Apa agaknya yang kita boleh belajar daripada kebijaksanaan mereka untuk menjaga kedaulatan negara kita dalam dunia moden yang penuh cabarannya? Satu soalan untuk anda fikirkan.